Cepat letak roti di tangan anda. Amerika Syarikat baru sahaja mendedahkan berita yang menggemparkan. Piramid makanan yang kita ikuti selama 30 tahun rupa-rupanya adalah terbalik sepenuhnya. Jika dahulu ia memudaratkan anda, kini kebenaran ini akan menyelamatkan nyawa anda. Lihat ini adalah piramid lama yang memaksa anda mengambil karbohidrat secara melampau dan ini pula adalah piramid terbalik yang terbaharu. Jabatan Kesihatan Amerika Syarikat mengumumkan lapisan paling luas dan utama kini mestilah terdiri daripada steak, telur dan susu lemak penuh. Nasi dan mi semuanya telah ditendang ke sudut paling kecil di bawah. Kenapa ia perlu diterbalikkan? Kerana panduan lama hanya menyebabkan badan anda mengalami keradangan kronik. Teras utama sekarang hanya satu ayat, makan makanan yang sebenar. Avokado, minyak zaitun, malah mentega. Inilah bahan api sebenar yang diperlukan oleh tubuh anda. Dengar sini, bermula hari ini, tukar roti dalam pinggan anda kepada telur goreng. Tukar susu rendah lemak kepada susu lemak penuh. Jangan takut pada lemak semula jadi. Makanan diproses dan gula, itulah perkara sebenar yang patut anda campak ke dalam tong sampah. Ini adalah titik perubahan zaman. Ikuti rentak ini. Jangan biarkan kesihatan anda terperangkap dalam era lama yang silap. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.